Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Kasih Insyirah dan saya Muhammad Syakwafiuddin melaporkan secara langsung dari Sekolah Kebahasaan Manja 1. Sempena Hari Bertemu Waris 2025 yang sedang berlangsung dengan meriahnya pada hari ini, Jumaat 1 Ogos 2025. Seawal jam 10.30 pagi, ibu bapa dan penjaga sudah mula membajiri kawasan sekolah untuk bertemu dengan guru-guru kelas anak-anak mereka. Suasana di perkarangan sekolah begitu ceria dan mesra, menunjukkan semangat kerjasama yang erat antara pihak sekolah dan komuniti. Sesi pertemuan antara waris dan guru sedang berlangsung dengan meriahnya di bilik-bilik darjah. Guru-guru menyampaikan laporan akademik, sasiah serta kehadiran murid sepanjang penggal ini. Ibu bapa pula kelihatan begitu bersemangat dan prihatin mengambil peluang ini untuk berbincang secara terus terang mengenai prestasi anak-anak mereka. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama saya sekarang. Boleh Puan perkenalkan diri dahulu? Okey, nama saya Husna, ibu kepada Muhammad Miju Amdad dari kelas 5 UM. Terima kasih Puan. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh, sila. Apakah pendapat Puan tentang Hari Bertemu Waris ini yang dianjurkan oleh pihak sekolah? Okey, bagi saya program ni sangat bagus dan bermanfaat kerana ia memberikan peluang kepada ibu bapa untuk mengetahui perkembangan anak-anak secara berjumpa sendiri dengan guru. Terima kasih Puan atas pendapat yang diberikan. Okey, sama-sama. Terima kasih. Antara murid yang terlibat turut berkongsi rasa gembira kerana ibu bapa dapat melihat usaha dan pencapaian mereka secara langsung. Ini pastinya menjadi satu suntikan semangat untuk terus berjaya pada masa akan datang. Bersama-sama saya pada pagi ini ialah Cik Intan. Apa khabar Cik? Khabar baik. Boleh saya tanya Cik satu soalan? Ya, boleh. Adakah Cik berpuas hati dengan maklumat yang dikongsikan oleh guru kelas adik Cik? Ya, saya sangat berpuas hati kerana guru-guru di sekolah ni sangat menitik beratkan prestasi anak murid dia, terutama sewaktu hari peperiksaan. Terima kasih Cik. Sama. Program ini dijadualkan berakhir pada jam 12.30 hari nanti. Pihak sekolah merakamkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa atas sokongan yang diberi.
khas langsung dari kami, PBPSS Ibnul Khaldun SK Manja 1. Teruskan bersama kami untuk perkembangan aktiviti sekolah yang lain. Saya Nur Kasih Insyirah Dan saya, Muhammad Irsyad Wafiuddin, melaporkan untuk Sekolah Kebahasaan Manja 1.